Tuan, dan bukan sebagai satu wilayah daripada 3 wilayah yang membentuk Persekutuan Malaysia, iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Selepas penubuhan Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang baru, saya ada menyuruh Kerajaan Pusat untuk menggunakan kebijaksanaan untuk menguruskan perhubungan di antara Kerajaan Pusat dengan Kerajaan Negeri. Perhubungan ini haruslah dijalinkan mengikut lunas-lunas perlembagaan dan lebih-lebih lagi atas kematangan politik yang meletakkan kepentingan negara, kemakmuran dan keamanan negara dan kesejahteraan rakyat dan integriti pemerintahan atas kepentingan individu atau kepartian yang sempit. Datuk Yang di-Pertua, kita sering mendengar konsep kongsi kuasa di kalangan rakyat yang membentuk Malaysia. Sekarang kita perlu memperluaskan konsep kongsi kuasa ini di antara kerajaan pusat dengan kerajaan-kerajaan negeri yang dibentukkan oleh gabungan politik yang berbeza. Saya ingin menegaskan pendirian Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk menghormati mandat rakyat dan mementingkan kerjasama dengan kerajaan pusat demi menjaga kepentingan rakyat. Selepas pilihan raya umum, kita ada mendengar kenyataan-kenyataan daripada menteri-menteri tertentu yang tidak dapat terima keputusan rakyat dan mementingkan kepentingan parti dari kepentingan rakyat. Ada pemimpin UMNO yang kini menjadi pembangkang di negeri Pulau Pinang, mau projek seperti Jambatan Pulau Pinang kedua dihentikan, dan Kota Perlut saya rasa hari itu pun merasakan begitu. Sebab rakyat telah menolak Barisan Nasional. Datuk Yang di-Pertua, saya berharap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak bersikap sedemikian. Sebab beliau Perdana Menteri bagi semua rakyat dan semua negeri. Walaupun pahitnya hakikat negerinya sendiri, negeri Pulau Pinang, jatuh kepada DAP, PKR dan PAS, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih perlu menunjukkan beliau seorang pemimpin politik yang menerima keputusan rakyat dengan sikap yang boleh kita sanjung tinggi. Kerajaan pusat dan kerajaan negeri Pulau Pinang harus embrace each other dengan izin demi kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Datuk Yang di-Pertua, kongsi kuasa pusat dengan negeri dapat memberi keyakinan kepada dunia bahawa Malaysia sudah matang dan sedia mengambil tempatnya di persada dunia maju. Keyakinan ini amat penting untuk menjadikan Malaysia menarik kepada semangat demokrasi dan membuktikan peralihan politik boleh berlaku tanpa perlunya insiden berdarah pelabur asing untuk terus melabur di Malaysia. Pertimbangan politik tidak seharusnya menjadi halangan kepada usaha untuk membangunkan negara dan memperkasakan rakyat. Malaysia akan gagal jika kita masih tidak dapat memecah kepompong lama, sebab kita perlu menyatu padukan segala tenaga dan usaha untuk bersaing dengan negara-negara yang lain di dunia ini. Datuk Yang di-Pertua, dunia tidak akan berhenti seketika untuk membolehkan Malaysia bekerja mereka. Sekalipun kita dapat mengekalkan tempo pembangunan yang sedia ada, kita tidak dapat jamin kita masih boleh bersaing dengan cekapnya dengan negara-negara jiran kita. Sektor swasta memainkan peranan sebagai peneraju pertumbuhan ekonomi negara. Sejauh manakah inisiatif pembiayaan swasta telah mencapai sasarannya, Datuk Yang di-Pertua? Memandangkan peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-9 untuk melaksanakan projek-projek pembangunan adalah terhad. Kita perlu menggiatkan inisiatif pembiayaan swasta lagi. Saya menyuruh supaya kerajaan-kerajaan negeri diberi lebih kuasa dan ruang untuk menggalakkan inisiatif pembiayaan swasta untuk menjana projek-projek yang sesuai untuk membantu kerajaan pusat membangunkan negeri-negeri. Di negeri Pulau Pinang, PFI boleh dibenarkan untuk melaksanakan projek infrastruktur utama untuk mengatasi kekangan asas supaya negeri Pulau Pinang dapat terus membangun sebagai negeri yang maju
dalam perindustrian, pelancongan dan perkhidmatan, di samping menjadi pusat bagi wilayah NCER dan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMTGT). Datuk Yang di-Pertua, negeri Pulau Pinang terlalu penting untuk gagah. Gagahnya negeri Pulau Pinang, gagahlah NCER dan IMTGT.